kan? Tapi kan kamu nak buat seolah-olah akhirnya kamu nak kata saya tak perlu patuh kepada tuanku. Sangat biadab kawan-kawan. Kalau saya tak tahulah level macam mana lagi nak kata biadab. Kita seru kepada semua pimpinan politik, NGO, orang persorangan, sesiapa sahaja, influencers ke siapa-siapa sahaja, untuk mengatakan bantahan dan segera ambil tindakan kepada kebiadaban Tony Phua dan juga kawan-kawan dia ni dalam DAP ni. Biadab, sangat tak hormat Sultan dan menyanggah convention kita sebagai seorang rakyat kepada raja negeri ini. Itu saya akan segera ambil, tangkap beliau, tangkap dan segera siasat beliau di bawah akta-akta yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. Kita berada di hadapan IPD Gombak di Bukit Idaman ni. Dan saya mewakili pemuda PAS Selangor, Gombak dan seluruhlah anak negeri Selangor merasa terpanggil untuk membuat satu laporan polis terhadap individu yang bernama Tony Phua, pimpinan utama DAP, yang telah mengeluarkan satu kenyataan semalam yang secara terbuka telah mengeluarkan satu kenyataan yang telah, orang kata, telah menimbulkan keresahan, kegelisahan dan juga kebimbangan kepada institusi Raja-Raja Melayu Tuan Sultan Selangor, kerana beliau secara terbuka mengatakan bahawa dia loyal kepada perlembagaan sebagainya, not the decree. Maksud dalam bahasa Melayunya ialah tidak kepada titah tuanku Sultan negeri ini. Jadi ini adalah suatu kebiadaban secara terbuka yang telah terus-menerus dilakukan oleh pimpinan DAP, dan ini bukan kali pertama tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah rentetan peristiwa demi peristiwa. Kalau kita boleh singkap kembali dalam sidang DUN Negeri Selangor tempoh hari, di mana Ahli Dewan Negeri Wong Siew Kee Seri Kembangan, ADUN Dewan Negeri Seri Kembangan, telah menyanggah titah tuanku secara terbuka dalam Dewan, mengatakan bahawa projek ladang babi perlu diteruskan, walaupun titah tuanku secara terus menegaskan bahawa tidak perlu ada ladang babi. Dan baru-baru ini tuanku telah mengatakan secara tegas bahawa put a full stop dalam isu ladang babi. Tetapi pemimpin DAP seperti Rolling New dan juga Tony Phua secara terbuka mengatakan bahawa mereka ini tidak loyal dengan decree ataupun titah Sultan Selangor. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita boleh katakan sebagai nuansa kita rakyat Malaysia. Apalagi ini adalah sebuah negeri yang ada sultan, negeri yang ada sultan, tetapi negeri ataupun rakyat di dalam negeri itu tersebut berani menyanggah titah tuanku. Ini satu perkara yang tidak boleh jadi suatu presiden, dan kita telah membuat satu laporan polis hari ini secara berani. Dan saya difahamkan ramai lagi akan membuat laporan polis, bukan daripada pemuda PAS Selangor sahaja, individu tertentu, parti-parti politik, NGO pastinya perlu bangkit untuk mendesak supaya, sebab yang dikeluarkan oleh Tony Phua ni terang-terangan 3R. Ini memang 3R, completely 3R, menyanggah titah tuanku, menimbulkan keresahan rakyat, dan kita membaca hantaran tersebut yang dibuat dan masih lagi tertera. Hantaran tersebut masih lagi berada dalam Facebook Tony Phua, dan menyatakan beliau menentuh peranan institusi raja-raja dan sistem raja perlembagaan dengan menyebut, ya, saya setia kepada raja dan negara dan akan mematuhi kedaulatan undang-undang mengikut perlembagaan persekutuan dan bukan titah, not a decree. Dan kata ini berkait rapat dengan titah tuanku Sultan Selangor, Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang mahu pimpinan politik Selangor faham tentang rukun negara ini. Semalam je, baru 19 Mei, tuanku Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan bahawa menggesa, menasihati supaya pimpinan ADUN, disebut dalam titah Selangor semalam, disebut dua nama, Wong Siew Kee dan juga Ronnie Liu, untuk memahami asas rukun negara, kenapa rukun negara boleh terbentuk. Dan itu sebagai nasihat terbuka, nasihat yang sangat-sangat baik saya rasa. Itu pun disanggah oleh Tony Phua kerana mengeluarkan statement selepas itu mengatakan bahawa mereka hanya loyal dengan raja dan negara, kedaulatan undang-undang mengikut perlembagaan persekutuan dan bukan titah. Sangat biadab tuan-tuan semua. Dan kita berasa terkilan, duka cita dan bimbang kerana ini seolah-olah bahawa
penderkaan telah dinormalisasikan di zaman era ini oleh pimpinan DAP secara terbuka dan tiada tindakan yang tegas yang nak dilaksanakan. Kalau pimpinan pembangkang buat ni habis kan, pukul 3 pagi confirm redokan masuk dalam rumah, dalam hotel, dalam bilik kediaman. Tapi kalau ini dibuat oleh pimpinan DAP kerajaan hari ini, sehingga sekarang senyap sepi, dan ini kita percaya menghasut masyarakat untuk memandang rendah, mempelekeh dan tak hormat lagi titah tuanku Raja Melayu. Dan juga tindakan penipuan ini juga menjejaskan keharmonian awam, menjejaskan kesejahteraan kepada raja dan negara dan mencabar prinsip rukun negara tersebut. Yang ketiga, ini menggalakkan ketegangan dan polarisasi politik yang melampau serta mengheret istana ke kancah polemik sosial media. Ingat, Tony Puan ni ada 300 ribu lebih follower. Pastinya kalau 1% saja yang terpengaruh dengan kata-kata itu, berapa ramai, berapa puluh ribu dah yang akan, orang kata apa tu, akan terhasut, termakan dan akan menyanggah secara terbuka titah tuanku. Ini adalah sangat bahaya, kawan-kawan. Dan ini suatu tindakan yang mesti kita lakukan. Kita minta pihak polis menyiasat secara terperinci terhadap kenyataan Tony Puan ini di bawah Kanun Kesiasaan 505, Akta Komunikasi dan Multimedia 233, dan of course lah Akta Sultan dan mana-mana peruntukan undang-undang yang berkaitan. Ini mesti untuk dilakukan kerana untuk mempertahankan kedaulatan institusi raja, memelihara ketenteraan awam. Dan saya orang Selangor, saya nak Selangor, kita rakyat Malaysia, bila kita mendengar pimpinan politik secara terbuka menyanggah titah tuanku kita, Sultan Selangor ini, saya sangat terganggu. Saya sangat sedih ia terus dilakukan dari semasa ke semasa kepada batang tubuh tuanku yang tidak berpolitik pun. Titah tuanku tu memang titah yang baik kan, titah untuk memahami musabab kenapa rukun negara dibuat. Itu apa masalahnya? Apa yang sampai nak kena kata buat statement panjang menyatakan kata itu tak kuasa sultan terhad, kuasa sultan ini dia tak kita semua tahu dah benda tu kan. Tapi kan kamu nak buat seolah-olah akhirnya kamu nak kata saya tak perlu patuh titah tuanku. Sangat biadab, kawan-kawan. Kalau saya tak tahulah level macam mana lagi nak kata biadab. Kita seru kepada semua pimpinan politik, NGO, orang persorangan, sesiapa sahaja, influencers ke siapa-siapa sahaja, untuk menyatakan bantahan dan segera ambil tindakan kepada kebedapan Tony Puan dan juga kawan-kawan dia ni dalam DAP ni. Biadab, sangat tak hormat Sultan dan menyanggah convention kita sebagai seorang rakyat kepada raja negeri ini. Itu saja kenyataan saya, laporan polis yang kita akan bergerakkan besar-besaran selepas ni. Kita minta tindakan segera, tangkap beliau, tangkap dan segera siasat beliau di bawah akta-akta yang berkaitan. Sekian, Assalamualaikum. Yes. Sedikit komen berkenaan dengan kenyataan Ronnie Liu. Ya, betul. Yang dia tulis panjang lebar 4 bahasa kan, dan dia siap kata saya namakan anak saya sebagai nama sopan dan susila, apa nama anak dia, saya ingat Yujian tu kan. Tapi dalam kenyataan tu dia tak sentuh langsung tentang titah tuanku yang menyarankan beliau dan Jaga Siyuki untuk seminggu sekali datang ke Dataran Selangor tu. Boleh komen sikit? Itu tak apalah, kita kebebasan ni lah nak namakan anak siapa. Yang kita marah ni ialah mereka ni tak faham laras bahasa tuanku. Laras bahasa tuanku tu bukan seolah-olah kau boleh meninggung kau cakap terima saja cukup lah. Dan kalau kita sampai sedih sekali, Saudara Faiz, Bapa Berry, ialah mereka tidak meminta maaf. Itu yang kita paling. Wong Siyuki, Ron, saya sebut nama you guys faham tak mana serius lah benda ni. Wong Siyuki, Ronnie Liu, Tony Puan, siapa lagi? 2-3 nama lah kalau saya sebut. Memang mereka sampai sekarang pimpinan DAP tidak pernah, bahkan saya sebut Anthony Locke pun sebut dalam ceramah beliau, mereka menyokong tindakan daripada, tapi dalam bahasa Cina lah. Dan mereka sebut dalam bahasa Cina lah. Terima kasih Albert sebab terjemah. Betul. Mereka tidak serius, kawan-kawan. Mereka ni dah secara terbuka menyanggah tuanku, dan mereka ni tidak akan minta maaf. Mereka tidak minta maaf langsung. Maksudnya apa? Mereka rasa mereka betul, mereka rasa mereka tidak hormat titah tuanku, dan mereka rasa titah tuanku is nothing. Ini yang kita kata tak boleh dinormalisasikan. Ini yang beza kita ni orang Melayu ni. Kalau kita ada sedikit kesilapan ataupun perbezaan dengan tuanku, kita akan cepat-cepat minta maaf. Kita akan cepat-cepat tak keluarkan statement lagi dah.
Mereka ni bukan sekadar keluar statement, mereka menyanggah, berbangga dengan kebedapan yang dilakukan oleh pimpinan DAP ni sendiri. Tapi itulah macam Suki pun, dia siap kata ceramah dia juga bahasa Cina. Ya. Dia kata dia tak perlu mohon maaf. Ingat tak? Betul. Itu yang kita katakan. Mereka ini perlu segera bertaubat lah. Saya tak tahulah rakyat mana yang nak biarkan mereka ni terus memimpin, mentadbir negeri. Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Kalau saya orang Cina sekalipun, melihat kebedapan mereka kepada Sultan negeri ni, saya tak tahulah bagaimana kita harus bereaksi dan terus membiarkan mereka celupar, biadab kepada titah tuanku Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kita minta pihak polis tegas, kita minta pihak berkuasa tegas, segera siasat tangkap, siasat mereka di bawah akta-akta yang berkaitan, insya-Allah. Dari mana mereka? Of course, reman mereka maksimum 7 hari terus. Kerana nak perlu siasat secara detail apa yang menyebabkan mereka berani biadab dengan titah tuanku Sultan Selangor itu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.